ada orang kata yang ni adalah round 2 of Trump punya trade war. Okay. Yang pertama, waktu pemerintahan dia yang pertama, dia dah kenakan tarif pada China waktu tu 2018. Tapi cuma kebanyakan orang lupa, negara besar ni dia tak pernah fikir benda tu asing-asing. Maknanya ekonomi, politik dan juga keselamatan ini mereka akan sentiasa lihat sebagai tiga yang berangkai. Saya punya kekhawatiran lah, apa-apa pun tindakan kerajaan lepas ni tak di-explain apakah kompromi politik dan keselamatan yang kita buat demi untuk kita dapat negotiation perdagangan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Di Luar Kotak bersama dengan saya Ahmad Ishraq dan saya Ashraf Farid. So kami berdua memulakan balik satu podcast yang sebenarnya dah lama dimulakan. Bila tahun saya rasa 2020. Zaman PKP, Waktu zaman tu, orang lain tak buat podcast lagi. Betul. Orang tak buat podcast lagi, kita dah mungkin start lah bincang isu-isu beli barang-barang podcast waktu tu, ingat lagi tak? Tapi memang niatnya nak berbincang lah, bukan nak berpodcast. Ada setengah orang kata sekarang ni dah tapi waktu tu kita memang tak expect kan benda ni akan jadi, orang kata, fenomena, semua orang berpodcast. Waktu tu mungkin try lah kan, cuba benda baru untuk kita ceritakan kajian-kajian kita, research kita. Tapi tak sangka sekarang ni benda ni jadi, orang kata, fenomena lah kat Malaysia. So dah 5 tahun berlalu sejak kita mulakan podcast Di Luar Kotak ni. Dan kalau di Spotify dan juga di platform-platform lain pun boleh tengok ada dah beberapa episod dah pun. Dan saya rasa dah lebih kurang, kalau yang betul-betul untuk Di Luar Kotak tu mungkin dalam 20-30 episod. Oh, banyak juga. Banyak juga. Sebab sebahagiannya pun ada yang kita merupakan rakaman daripada diskusi kita yang bukan podcast asalnya, tapi kita masukkan sebagai itu lagi banyak jumlah podcast. So kita memulakan balik lah. Mungkin ada yang setengah yang tanya, dah berapa banyak podcast dah orang ada sekarang ni, dah melambak. Betul awak nak buat lagi satu podcast, kenapa? Kita yalah, itu mungkin ni antara benda yang saya juga tertanya-tanya, kita pun question balik lah kan. Sebab kita ni pun, yelah, kita dah sibuk ada research apa dan sebagainya. Kerja lain banyak lagi ni. Buat research apa kan. So saya rasa ni sebenarnya podcast ni satu, orang kata, medium kita lah. Macam kami di Iris ni ada jabatan yang kita, orang kata, memantau perkembangan isu-isu strategik setiap hari. Jadinya kita pantau dan kita buat briefing lah, analisa dan sebagainya. Cuma kadang-kala bila kita tengok kan sekarang ni dengan pelbagai isu, rakyat kita, orang kata orang Malaysia ni kan macam tercari-cari, sebab kebanyakan isu ni orang akan akhirnya bila dia ulas, dia akan pergi kepada isu politik. Dia akan mempolitikkan isu tu. Yang mungkin yang podcast politik macam itulah kot. Tapi kalau yang general interest, tapi dia macam dah jadi, orang kata, macam ada satu cara lah. Ni dominan lah, cara yang dominan mengulas tu daripada sudut pandang politik. Cuma kita dekat sini, kita nak bagikan satu, orang kata, cara pandang baru. Maksudnya melihat isu-isu yang strategik yang berlaku tu dengan, orang kata, kerangka yang betul lah. Maksudnya sudut pandang, cara research kan. Tapi yalah, mungkin dalam podcast ni kita akan ceritakan dengan apa, lebih mudah ataupun lebih santai, lebih senang. Supaya orang boleh grab lah apa sebenarnya yang tengah berlaku tu. Maknanya as a general rule, sebenarnya podcast ni ialah tempat berbincangan idea. So kalau di Malaysia lagi banyak podcast yang berbincang, berdiskusi yang betul lah, bukan yang gosip ke apa dan sebagainya, itu satu fenomena yang positif lah. Kan, maknanya sepatutnya kita lihat sebagai positif lah, dengan syarat konten tu. Konten tu datang dari mana, konten tu menuju ke mana. Itu mungkin sebab sekarang ni kan banyak sangat podcast. So saya sendiri pun buat penilaian macam itulah. Kan, kalau nak tengok ke tak tengok, ataupun nak dengar atau tak dengar satu podcast, depends konten tu datang dari mana dan konten ni nak pergi ke mana. So saya rasa untuk kita punya podcast ni, macam tadi disebut, konten kita ni datang daripada kajian. So bila sebut kajian ni, bermakna secara asasinya dia objektif lah. Dia melihat satu benda secara objektif lah. Dan dia bukan dipandu oleh sebarang agenda propaganda, kan, ataupun mungkin agenda untuk cyber apa dan sebagainya. Terus terang saya sebut sini sebab kadang-kadang orang nampak benda-benda yang disebut ni, bila sentuh
orang-orang tertentu. Orang ingat kita ni ada kepentingan. Kan? Itulah. Orang lupa kita ni pengkaji. Kan? Kita bukan ahli politik, kita bukan ahli motivasi ataupun kita ialah Kita tak dapat untung apa-apa pun. Yalah, maknanya itu memang kerja kita. Maknanya sebagai seorang pengkaji kita menilai satu benda secara objektif. Tapi pada masa yang sama, semua benda walaupun objektif, dia mestilah ada satu naratif. Dia mesti ada satu kerangka. Kalau tidak, dia jadi fakta kering lah. Jadi macam tadi disebut, kita bercakap tentang isu-isu yang berlaku dalam negara kita dan juga di peringkat antarabangsa secara objektif. Kita melihat positif, negatif, peluang, ancaman dan sebagainya, menggunakan kerangka yang di-develop dalam IRIS Institute lah. So bila macam tu mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju. Kita sedar dan kita open. Dan disebabkan itu juga kita nak kata sini hala tuju konten kita ni memang bukan untuk memenangi pilihan raya atau apa-apa dan sebagainya. Kalaulah ada orang menang pilihan raya sebab podcast kita ni, itu unintended consequence lah kot. Tapi kita nak orang faham satu benda tu dengan betul. Sebab saya rasa lah antara benda yang saya sendiri punya renungan lah kepada benda yang berlaku di negara kita ni, and maybe di dunia, banyak benda dibuat tanpa faham betul lagi. Kita tak faham betul-betul satu benda, tapi kita dah terus ada implementationnya, ada polisinya, ada bergaduhnya, ada apa semua kan. Rupanya bila check balik Benda tu apa? Bila bincang betul-betul, tak ada pun, tak perlu pun sampai macam tu kan. Dan masalah dah jadi masalah dah pun kan? Dah jadi macam-macam timbul problem dah. So itu kita punya intention lah. Dan daripada awal itulah intention di luar kotak lah saya rasa. Cuma macam mana kita punya format ataupun flow ni? Kita memang bersembang berdua je ke? Ke saya ceramah seorang-seorang ke macam mana? Dia kalau kita dalam siapa yang pernah dengar podcast kita sebelum ni dalam Spotify dan sebagainya, sebelum ni kan ada pelbagai format lah. Kadang ada 2 orang pengkaji, kadang ada 3 orang pengkaji, kadang kita ada jemput orang pun, pakar-pakar dalam bidang sebagai contoh untuk kita minta pandangan dia tentang isu-isu ni. Sebab tak semua macam mungkin saya boleh cerita sikit, kami di IRIS ni pusat kajian rentas disiplin. Sebab bezanya kita mungkin dengan sebahagian pusat kajian yang lain ni, kita tidak orang kata fokus pada bidang-bidang tertentu sahaja. Tapi kita melihat secara helikopter view, secara strategik, pandangan daripada atas, apa trend-trend strategik yang berlaku. So ada kalanya mungkin sesetengah bidang itu memerlukan ulasan daripada pakar. Untuk kita tak memandai-mandai istilah dia kan. Kita tahu perlu macam kepada tu expertise lah untuk kita bincang. Cuma ini hari episod pertama ni kita tak adalah panggil pakar lagi untuk bincang. Cuma saya dan Syed mungkin adalah beberapa research yang kita pernah buat selama lebih 10 tahun ni. Mungkin kita boleh kongsi sikit lah. Kita pakar dalam kajian kita lah. Kajian strategik. Betul. Kita bukan tak pakar, kita pakar dalam kajian kita. Tapi pada benda yang kita tak kaji, kita akan jemput orang berkongsi kepakaran. Takut nanti orang ingat ni langsung tak pakar. Kita pakar dalam kajian kita. Mungkin boleh kenal sikit kot IRIS kan. Orang tahu podcast di luar kotak, tapi IRIS mungkin orang tak kenal kan. Mungkin kau tiba-tiba nak kenal IRIS boleh kot. Boleh kot sikit lah kot. So IRIS Institute satu pusat kajian yang pada pandangan kami bentuk pusat kajian ni tak banyak di Malaysia. Ada tapi tak banyak. Di mana pusat kajian ni dia bukan kajian tentang polisi dalam bidang tertentu sahaja. Sebab biasanya pusat kajian macam tu. Dia ada dia punya bidang tertentu dan dia ada dia punya fungsi tertentu. So pusat kajian IRIS ialah pusat kajian strategik. Bermakna kita macam tadi disebut, kita melihat satu-satu benda yang ada implikasi strategik. So bila sebut strategik ni, dia tidak terhad pada satu-satu bidang. Bahasa mudah ialah satu benda yang kalau kita faham dan kalau kita perbaiki, dia mengesani banyak bidang. Kalau saya selalu mudah nak cerita kat orang, kalau macam masuk bilik atau masuk studio ni misalnya, mungkin ada banyak benda yang rosak. Wiring ke, aircon, kamera ada yang rosak dan sebagainya. Tapi ada serta-serta benda yang kalau kita tutup dan buka, seluruh bilik tu terjejas. Swiss-Swissnya lah. Swiss utama lah. Swiss utama ni yang biasa orang kata, inilah yang strategik. Maknanya kalau you betul petik Swiss yang betul, ekosistem keseluruhannya betul. Itu basically nak menggambarkanlah, dan kesannya pun besar. So itu tumpuan kajian IRIS, dan penumpuan kajian kita dalam konteks Malaysia kan, yang pertamanya dalam konteks Malaysia lah. Dan disebabkan itu IRIS banyak buat kajian untuk macam mana kita ni nak develop kuasa nasional. Yang itu mungkin perlukan satu podcast lain untuk kita nak sembang.
In fact, siapa yang pernah dengar pun lah. Kita pernah pun ada mungkin bercakap dalam podcast dalam TV kita pernah buat beberapa siri-siri episod, kita ceritalah. Tapi of course banyak lagi boleh kita bincangkan. Dan dah 10 tahun Iris telah tertubuh semenjak 2015. 10 tahun kita lama. Jadi kita ada kepakaran dalam apa yang kita buat. Kan mungkin orang nampak siapa budak-budak ni yang bercakap ni, kami dah buat kerja, kami dah buat kajian, kita dah buat kajian, dan kita ada keyakinan dengan hasil kajian yang telah pun kita bangunkan. Tapi of course banyak lagi benda yang juga kita nak kaji. Jadi itu ongoing proses lah. Dan mungkin ini sebahagian daripada aktivitinya, diskusi ini. Dan mungkin ada di sana penonton-penonton dan pendengar-pendengar yang mungkin nak berkongsi eksperti dan juga kefahaman untuk manfaat Iris dan juga masyarakat secara umum. Kita akan alu-alukan lah untuk masuk dalam rancangan di luar kotak. Di luar kotak, insyaAllah. So itu format rancangan kita. Kita sendiri pun tak tahu berapa lama akan ada rancangan ni. Kita berharap dia akan jadi satu yang sustain lah, sustainable, berkekalan. Saya rasa semua orang yang memulakan podcast sama. Dia tak tahu apa kesudahan dia lah. Sebab dia diskusi kan. Tapi saya rasa dengan misi yang besar, misi kita ialah untuk kita memahamkan dan kita nak kongsi satu kerangka fikir yang akhirnya akan bantu negara ni dibangunkan dengan cara yang betul. So selagi perkara tu wujud, objektif tu, maka kita akan relevan lah perbincangan-perbincangan macam ni. Dan penyelidik-penyelidik daripada Iris yang lain pun akan bersama. Kita akan jemput untuk berkongsi kajian-kajian supaya ada dinamik lah. Tak ada kita je, muka kita je kan. InsyaAllah macam tu lah harapan dia. So untuk episod yang kali ni, kita dalam bulan Syawal. So macam mana raya setakat ni? Raya Alhamdulillah, saya rasa sama pun macam tahun-tahun sebelum ni. Kita dah masuk yang ke apa? 17 Syawal. Hari ni saya pun tak pasti. 17 kan? Hari ni 17-18 Syawal. Dan macam itulah raya saya rasa lebih kurang kat Malaysia ni. Ada yang berbeza ke kali ni raya? Saya sendiri rasa macam beza sikit. Sebab yang pertamanya, hari kedua raya dah berlaku letupan. Oh okey, terlupa point tu. Hari kedua raya dah meletup. Jadi dan juga sebelum tu lagi pun kita bersedih lah dengan perkembangan yang berlaku di Gaza, di Timur Tengah. So saya sendiri raya, kita rasa serba salah nak beraya. Raya tu dia tak ada apa, tapi ada apa peristiwa yang berlaku sepanjang raya tu. Itu semua berkait tu kan. Tahu lah kalau raya tu dah lupa benda lain. Biasanya kita macam itulah kehidupan kita kan. Jadi saya tengok banyak benda-benda yang orang kata macam-macam benda berlaku lah. Berderet-deret. Tak sempat nak ambil nafas, berlaku lagi satu benda, satu lagi benda. Tak sempat nak faham satu benda, muncul lagi satu benda. Nampak gayanya itulah kali ni. Dan kita ambil peluang ni juga kita ucapkan takziah lah di atas pembergian Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Badawi, bekas Perdana Menteri Malaysia, yang dikenali juga sebagai Bapa Islam Hadari. Modal insan. Bapa modal insan. Bapa modal insan. Saya ingat Islam Hadari lah. Kan? Ada signature-nya tersendiri yang mungkin boleh kita bincangkan juga. Dia satu model kan, apa yang mungkin kita boleh ambil dan apa yang patutnya boleh ditambah baik ke apa dan sebagainya. Mungkin kalau tak tahulah kalau ada episod khas, episod lain lah kot. Kita boleh bincangkan. Saya sendiri pun ada mungkin komen khusus sebab waktu tu saya punya sepanjang pengajian tu berlaku ketika era polisi beliau. Okay. Dan kesan-kesan dia mungkin kita boleh discuss secara lebih ilmiah lah kan. Sebab saya rasa semenjak merdeka kita ni tak banyak orang kemukakan model level kenegaraan. Kita boleh discuss lah apa maksud level tu kan. Cuma selain wawasan 2020 kan, antara yang mungkin orang ingat ialah model Islam Hadari lah, Malaysia Madani itu dan sekarang cuba di lancarkan ataupun dikemukakan lah. So benda-benda ni saya rasa perlu dibincangkan kan, sebab dia strategik. Ada satu sudut lah, cuma kita boleh bincang lah strategik mana, berkesan tak berkesan, jelas tak jelas dan sebagainya. So itu juga baru-baru ni lah berlaku pemergian Tun Abdullah Badawi, Allahyarham. Dan saya rasa yang semenjak daripada awal April lah itulah, orang tak habis jangka ni, tak habis nak kupas lagi ialah apa yang dilakukan di peringkat antarabangsa oleh Presiden Trump. Cuma mungkin sebelum tu Ashraf boleh recap sikit lah. Sebab Trump ni semenjak dia jadi presiden daripada Januari, macam-macam dah dia buat. Cuma mungkin orang dah lupa sebab yalah, kita sibuk macam-macam. Mungkin boleh recap sikit sekarang ni apa yang Trump buat. Terima kasih Syed.
Sekarang ni kalau kita tengok dekat corong-corong radio ataupun ulasan-ulasan orang akan bercakap tentang tarif Trump lah, tarif. Satu bentuk cukai yang Trump kenakan kepada seluruh dunia. Itu menimbulkan orang kata panik dan perasaan yang tak senang lah masyarakat satu dunia ni. Sebab apa? Sebab apa tak senang tu? Tak senang ni sebab sebelum ni dia mungkin expect kan, kalau orang kita buat kajian sebelum ni, orang expect tarif tu akan dikenakan terhadap negara yang dia memang nampak sebagai enemy lah, contohnya macam China. Tapi orang tak sangka, masyarakat tak sangka sampai ke satu dunia dia kenakan tarif. Maksudnya satu dunia tu bukan satu dunia orang kata mungkin dengan orang yang ada hubungan tak baik dengan Amerika saja, tapi juga dengan rakan-rakan sekutu dia. So mungkin kot ada pendengar yang tak berapa faham, mungkin secara ringkas apa benda sebenarnya yang tarif yang Trump buat ni. Tarif ni basically cukai yang dikenakan ke atas barangan import sesebuah US tu lah, daripada sesebuah negara. Macam contoh kalau kita ni import US kepada terhadap Malaysia ni, contoh barangan E&E ataupun semiconductor. Okay, so Malaysia buat semiconductor, Malaysia hantar ke US. Malaysia beli, export ke US, US beli. So sebelum tu mungkin harga dia katakanlah RM100 kan, benda tu. Dan sekarang ni dikenakan tarif sebanyak 24%. So jumlah dia dulu mungkin 100 dan naik 24%, lebih kurang RM24 naik. So barangnya yang pada dulu harganya 100 sekarang naik RM124. Siapa yang bayar RM124 tambahan? RM24 tu adalah yang dibayar oleh orang yang mengimport barang-barang daripada Malaysia. Basically US lah. Bukan US per se macam kerajaan dia, tetapi orang kata syarikat-syarikat yang mengimport tu lah. So dalam konteks macam ni. So tarif ni benda yang mungkin dah ramai orang bincangkan. Tapi macam yang Syed sebut tadi lah, apa yang Trump buat sepanjang dia naik Januari ni, orang kata betul-betul buatkan semenjak Januari betul-betul buatkan ramai orang tak senang lah. Apa lagi contoh-contoh lain? Contoh lah macam kalau kita ingat waktu Trump mula dia sign executive order tu, ingat tak? Dia revoke balik semua orang kata perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan oleh US. Dia tarik balik funding-funding. Antara benda yang besar mungkin saya boleh ingat waktu tu, dia kata dia nak tarik balik funding-funding US kepada semua institusi multilateral. Contoh macam WHO. Waktu tu ingat lagi tak? Ingat lah. So benda-benda tu yang menyebabkan orang, biar betul Trump nak buat macam ni. Lepas tu macam contoh dia nak revoke balik border immigration kan, dia nak beli Greenland. Dia nak beli Greenland. Dia ubah nama dia ubah nama Gulf of America sekarang ni. Dia tukar nama, patutnya Gulf of Mexico. Lepas tu contoh Canada baru ni kan, yang lagi terkejut dia nak claim sebagai sebuah benua dia. Dan ni semua orang kata kalau orang ulas tentang Trump ni, benda-benda gila lah yang dia tengah buat. Maksudnya dia tengah orang kata mengganas lah istilah dia. Okay, so yang terkini salah satu daripada episodnya, istilah benda gila yang Trump buat ialah menaikkan tarif. Cuma ada orang cakap benda ni bukanlah baru sangat. Hatta sebelum lagi Trump menang pun orang dah jangka lah kan. Maknanya masa tengah berlawan, Trump lawan Biden punya pilihan, nak lawan untuk pilihan raya tu, orang dah bincang dah apa kesan paling besar kalau Trump menang. Dan banyak video-video saya tengok memang sebut kesan paling besar ialah trade war ataupun perang perdagangan. Adakah tarif yang sedang berlaku ni memang betul apa yang digambarkan sebelum tu akan berlakunya perang perdagangan? Ini ialah apa yang diinginkan oleh Trump ataupun inilah yang ditakuti oleh orang semua sebelum Trump menang tu? Bila kita ulas tentang trade war kan, ada orang kata yang ni adalah round 2 of Trump punya trade war. Yang pertama, waktu pemerintahan dia yang pertama, dia dah kenakan tarif pada China waktu tu. 2018, 2017, 2018. Tu dah lebih kurang waktu tu dia kenakan 25%. Tapi sekarang ni kalau tengok tarif dia dah berapa? Saya tak ingat, dia latest dah dekat 200 100 lebih 125% macam tu. So dia naik sampai ke tahap tu. Dan apa yang membezakan dalam round yang kedua ini, berbanding yang pertama adalah yang first tu dia target China lah. Tapi sekarang ni dia target hampir 175 buah negara yang ada mengeksport ke US. Dan ada orang kata negara-negara yang ada surplus lah dalam ekspor tu. Maksudnya jumlah yang negara tu ekspor tu melebihi import tu lah.
Maknanya so, dia US ada defisit dengan ada defisit perdagangan dengan negara tersebut. Salah satunya negara kita lah, Malaysia. Dikatakan macam itulah. Malaysia ni kalau ikut ranking, kita tengok data tu yang ke-15. Yang 15 negara yang paling banyak ada surplus dengan US dalam perdagangan. Cuma tu pun on that note, saya ada dengar juga orang cakap mana Trump dapat angka tu pun orang macam pelik sikit kan. Sebab cara dia kira itulah, yang dia kira tu maksudnya dia bahagikan orang kata mula-mula dia beza antara import dan ekspor tu, kemudian dia bagikan dengan total perdagangan tu, kemudian dijarakkan macam tu je. Tapi dia katalah dekat situ ada orang kata mata wang lah, apalah, penipuan mata wang ada kan dalam pengiraan yang Trump katakan tu untuk justify tarif yang dia katakan tu. Tapi bila macam contoh kita punya menteri kata tarif yang Malaysia kenakan pada US 5.6% je. So jauh beza dengan apa yang Trump katakan tu. Jumlah dia sampai dia kata 40 lebih persen kan. Sebelum dia kata diskaun, dapatlah kita 24%. So maknanya Trump buat dengan apa yang disebut kepada kita ialah dengan nak mencapai objektif ekonomi lah. Maknanya dia nak kembali orang kata apa, mengembalikan keuntungan Amerika yang dikatakan selama ni rugi, bahasa mudahnya lah kan. Jadi bila dia kenakan tarif kepada barang-barang yang diimport ni, expectation dia ataupun yang dia jual kepada orang semua ialah akan berkurang lah import daripada luar ni, dan banyak benda akan locally made. Betul macam tu kan? Sebab kalau kita tengok pun dia punya kempen ni, kalau kita pergi kita lihat kepada kempen yang Trump dan juga dia punya ahli-ahli politik dia MAGA tu kan, Make America Great Again. Kalau tengok dalam di Twitter, Elon Musk tu pakai topi MAGA, MAGA tu stand for Make America Great Again. So dalam naratif ni saya sempat lah bila kita orang sebut tentang tarif ni dan sebagainya, saya cuba nak tengok siapa sebenarnya orang kanan Trump lah, ataupun penasihat yang mencadangkan kepada kerajaan Trump ni untuk melaksanakan strategi tarif ni. Maknanya benda ni bukan random lah. Bukan ada blueprint. Okey. Dan kalau orang mungkin dia akan, kebanyakan lah saya tengok yang mengulas tu, dia akan pergi kepada behavior Trump. Kan, dia akan ulas Trump ni, kutuk macam ni, cakap macam ni, tak konsisten ke apa dan sebagainya. Okey, itu satu sudut yang kita mungkin boleh ulas. Tapi saya mungkin pergi kepada yang lebih, kita ni pengkaji kan, kita nak tengok apa sebenarnya yang dia nak buat. So kita pergilah pada dokumen-dokumen penasihat dia. So antara yang bila saya tengok ada dua penasihat ekonomi Trump yang saya rasa sangat rapat lah dengan Trump, even sebelum Trump menang pun. So dan paper-paper dia ni dikeluarkan sebelum Trump menang, Republican menang. Dan antara dua nama tu ada satu nama dia setiausaha pemandaran dia, perbendaharaan dia, Scott Bessent. So sekarang ni jadi setiausaha. Sekarang ni jadi Secretary of Treasury US. Okay. Dan kalau tengok latar belakang Scott Bessent ni, dia satu orang kata kontroversial lah. Sebab dia ada kaitan dengan seorang orang kata tycoon yang pernah sebenarnya ada kes dekat Malaysia ni. Kalau saya rasa boleh teka siapa? Soros. So dia ni bekas CIO ataupun Chief Investment Officer Soros. Dan dikatakan waktu kerja lah, bekerja sebagai Soros, dan dikatakan sebagai arkitek. Saya baca ada beberapa paper ditulis mengatakan dia ni terlibat dalam first case yang berlaku Bank of England pada 1992. Okay. Ini maksudnya isu mata wang jugalah, permainan manipulator mata wang ni. Di Bank of England, dan kemudian 97. Kalau ingat kes di Asian Financial Crisis. Okay. 97. 97. Okay. So dia antara yang dikatakan terlibatlah sebab waktu tu dia bekerja, dan dia antara yang kata top guy dalam Soros punya. So sekarang dia ialah setiausaha perbendaharaan US. Dan kerja dengan Trump. Okay. So yang kedua adalah dia punya penasihat Trump, ekonomi kanan Trump, Steven Miran. Yang ni lebih kepada ahli akademik lah. Dan dia banyak tulis paper-paper macam mana nak restructuring global order ni, global trade order ni. So maksudnya nak mengubah cara dunia berdagang. So antara naratif yang konsisten dengan tim MAGA ni, dia mengatakan bahawa Amerika sebelum ni telah mengalami kerugian sebab dengan usaha Amerika funding kepada dunia, provide prosperity, provide keselamatan, dan menyebabkan ekonomi US menjadi semakin lama semakin orang kata perlahan dan semakin orang kata tak stabil dan kuat.
So sebab dia kata kebanyakan yang Amerika bagi tu tak ada transactional value kepada US. US macam orang kata bakar duit je lah bagi benda-benda tu. Okay. So ini adalah naratif yang diberikan oleh tim ni, penasihat ni mengatakan bahawa Amerika rugilah. Dia bagi satu contoh mudah. Dia kata in order untuk Amerika mengekalkan dominasi dia dalam dolar. Maksudnya menjadi negara yang kata menggunakan dolar Amerika ni satu dunia lah, sistem ekonomi dunia ni menggunakan dolar. Amerika terpaksa orang kata istilah dia overvalue dia punya supply dolar dia dan menyebabkan nilai dolar tu sangat tinggi. So apa jadi bila nilai dolar tu sangat tinggi, ekspor ataupun barangan yang dihasilkan di US itu lebih mahal daripada barangan yang US import. So keadaan dia menyebabkan US orang kata nak hasilkan barang dekat US ni mahal, baik dia import. So daripada dia orang tengok daripada 1980 sehingga ke sekarang, so menyebabkan US ni mengalami orang kata istilahnya deindustrialization. Penyah industrian. Manufacturing tak berlaku, banyak import daripada China lebih murah dan sebagainya. So menyebabkan mereka mengatakan bahawa ini menyebabkan rakyat US ni kehilangan pekerjaan. Banyak tempat-tempat yang dulunya adalah kilang-kilang yang besar kemudian mula tutup, dan growth di kawasan-kawasan yang orang kata miskin, di kawasan orang kata luar bandar ni menjadi semakin rendah. So ni naratif yang dia mengatakan bahawa sebab US overspend dekat global menyebabkan industri dalaman domestik dia mengalami kemunduran. So bagaimana mereka hendak ubah situasi ini adalah dengan, ini salah satu strategi yang mereka lakukan lah. Cadangkan. Melaksanakan tarif ini sebab dengan tujuan dia untuk devalue balik jumlah dolar US. Dan sebenarnya apa yang pasukan ni buat pernah juga dilakukan oleh US kalau kita tengok history sebelum ni. Tahun 1980, kalau siapa yang masih ingat, waktu tu ada namanya Plaza Accord. 1980, satu perjanjian yang ditandatangani antara US dan juga pakatan-pakatan dia. Sebab waktu tu nilai US menjadi terlalu tinggi dan industri tak berlaku. Tempatan waktu tu menjadi semakin menguncup, dan apa yang US buat, US minta rakan-rakan sekutu dia ni untuk orang kata lebih kurang istilah dia tambat lah, ataupun value mata wang itu sama dengan US. So ni pernah dia lakukan dalam history, apa yang mereka cuba lakukan ni lah. Dan saya lihat siri tarif war ataupun serangan tarif yang Trump nak lancarkan ni adalah sebahagian daripada usaha awal. Untuk sebenarnya dia nak create, orang kata kalau tengok istilah Trump tu kan, dia kata saya nak diorang ni kiss my ass istilah dia kan, bahasa kasar dia, datang jumpa saya untuk kita runding semula. So kenapa Trump nak minta negara-negara ni, even negara sekutu dia ni pun untuk runding semula, adalah apa yang Trump nak ni, nak adakan bilateral balik, agreement yang balik bilateral dengan negara-negara tersebut. Walaupun negara-negara tersebut dah ada FTA pun sebahagiannya, free trade agreement dengan US. So ni, sebelum pergi ke mungkin macam dah masuk kepada tujuan lain kenapa Trump buat macam tu, ada orang cakap bila letak tarif yang tinggi ni kan, syarikat yang akan membayar tu ialah syarikat di US. Dan macam yang selalu orang banyak dah sebut isu contoh yang paling orang guna ialah contoh macam Apple lah, iPhone lah kan. So barang akan naik harga, dan yang akan tanggung kenaikan harga ni ialah domestic consumer ataupun orang di US sendirilah. So ini fakta ni sendiri dah macam against kepada apa yang dicakap oleh penasihat-penasihat ni tadi kan. Maknanya kalau berjadi macam tu, orang dah tak ada duit nak beli barang, maknanya purchasing power menjadi rendah dan sebagainya, akan menyebabkan berlakunya krisis ekonomi di US. So itu satu. Kemudian yang kedua, tidakkah ni bertentangan dengan yang selama ni apa yang US sokong, iaitu nak kepada perdagangan yang bebas di dunia ni kan. Sebab bila perdagangan tu bebas, semua orang boleh berdagang dan semua orang boleh sama-sama untung. Jadi sekarang ni dia sendiri yang tutup pula perdagangan yang bebas ni. Maknanya dia letak banyak barrier-barrier. Macam tarif ni satu barrier lah, satu tembok untuk orang susah nak berdagang dengan dia. Kenapa dia buat benda-benda yang against daripada, seolah-olah against logic lah? Sebab apa? So saya sambung sikit lah. Maksudnya tadi, dan ideologi pada penasihat ini,
Tapi kita boleh question balik lah, adakah sebenarnya betul ke tidak ke. Ni cuma yang saya sebut, naratif yang dia sebut lah. Naratif yang dia sebut on paper dengan kertas kajian yang dihasilkan. Dia mengatakan dasar neoliberal yang selama ini US practice sejak daripada Bretton Woods sampai sekarang sebenarnya merugikan US dan juga melemahkan US. Sebab tak ada protection terhadap domestic US kat situ. So ini naratif yang mereka gunakan. Mereka mengatakan offshoring companies tu, sebab waktu dia buat dasar-dasar yang neoliberal ni, company-company US, kalau ingat masa zaman Ronald Reagan, Margaret Thatcher kan, waktu tu dia dah start offshoring. Company-company MNC dah start cari kilang-kilang di Southeast Asia, sebab dia kata kat situ ialah kos murah, buruh murah kan, lepas tu tanah dan sebagainya. So dia boleh menghasilkan barang dengan, dia kata istilah dia lebih murah, dan kemudian boleh jual ke serata dunia dengan jumlah yang lebih, orang kata murah dan banyak. So kat situ dia bertentangan lah, macam tadi saya sebut, dia bertentangan dengan ideologi asal US pada waktu tu yang nakkan free market dan sebagainya. So semua kat sini masa tu dia buka, suruh semua orang buka supaya dia pun boleh pacak dia punya industri, dia punya perniagaan dan mendapat keuntungan daripada seluruh negara di dunia. Tiba-tiba sekarang dia macam nak tutup supaya orang susah nak berniaga dengan dia. Cuba saya ada satu pandangan lah, mungkin boleh kata betul ataupun silap, kita boleh komen lepas ni. Dia kata saya rujuk ada ekonomis lah. Sebagian saya suka baca, ada satu karya ni, Ha Jun Chang. Buku apa tu? Buku Bad Samaritan. Okay. So dia kata kebanyakan negara-negara maju ni, bila mana dia punya ekonomi ataupun kedudukan negara dia melemah, dia ambil contoh waktu tu UK lah. Bila dia dah start nak lemah ekonomi dia, waktu dia tengah kuat, dia promote free market, free trade dan sebagainya untuk buka deal perdagangan dengan negara lain, sebab dia ada upper hand waktu tu. Tapi bila dia dah lemah, dia dah start mula menguncup kuasa dia akan start protection, dia punya langkah protectionism lah terhadap dasar-dasar negara dia. Dan ini antara apa yang penganalisa baca tentang langkah US ni, sebab dia dah mula nampak ada tanda-tanda kejatuhan dari sudut ekonomi US, hutang mereka, betul inflasi dengan kadar inequality yang tinggi, rakyat dia. So benda-benda ni membuatkan orang kata US mungkin dah tak sekuat seperti dahulu. So dia buat langkah yang untuk orang kata menguatkan kembali lah. So ni naratif Trump, menguatkan kembali US. Sama ada kita boleh question Trump boleh buat ke tak buat langkah ni, sebab macam tu saya sebut, bukan mudah kan nak relocate balik kilang-kilang yang US tak ada pengalaman, dan China ni dah lebih 20-30 tahun buat manufacturing, dan kalau nak relocate semudah-mudah ni, orang kata siapa yang nak kerja dekat US tu. Sebab itulah ada setengah orang kata supaya Trump pun sendiri sebut supaya lepas ni industri-industri tu patah balik, buat balik di US. Dan semua orang skeptik pun kan, it's not that easy untuk nak bina satu industri. You need banyak benda dan you need masa yang panjang. Kamu perlukan masa yang panjang lah. So macam kat situ kita mungkin boleh buat satu assumption awal, maknanya itu bukanlah the real intention, bukan real intention lah. Dan yang mungkin menyebabkan sekarang ni semua pun rasa macam memang benda ni ada sebab lain lah, ataupun benda ni tujuannya lain, ialah bila mula-mula umum macam tu, lepas tu tak berapa lama lepas tu 75 hari, 90 hari sekarang ni tengah ditangguhkan pula sampai ke Julai kan. Jadi orang pun tak tahu lepas ni. Sekarang ni mungkin macam lega sekejap lah, okey lah tak jadi naik. Tiba-tiba lepas Julai orang tak tahu pula, dan orang pun tak tahu kalau kata lepas tu jadi pun dia boleh U-turn lagi pula. Kan. So tak tahu. Saya rasa yang pasti di sini ialah uncertainty, itu yang pasti. Dia nak create satu keadaan yang orang uncertain dan orang panik terhadap situasi itu. Cuma kalau lah pandangan saya lah, ini ialah satu DNA lah, saya boleh panggil satu sifat yang inherent ataupun yang wujud pada mana-mana kuasa besar, ialah untuk mengekalkan kebergantungan negara-negara lain dengan mereka. Sama ada kebergantungan tu dari sudut perdagangan, ataupun kebergantungan dari sudut kuasa dan juga keselamatan. Kan? Jadi untuk mewujudkan kebergantungan ini sentiasa, inilah dia permainan-permainan yang mereka akan buat, kan. So sekali-sekala mereka membuka, kan, mewujudkan satu ilusi perdagangan yang bebas,
kan, memaksa semua orang menerima terma-terma yang dikatakan sebagai perdagangan bebas. Dan kita sendiri pun ada pengalaman-pengalaman yang tak baik kan dengan benda ni. Macam dulu kita dipaksa untuk terima TPPA misalnya kan, sedangkan dalam terma-terma tu kita sendiri nampak banyak benda yang akan merosakkan ataupun menghalang industri kita sendiri kat sini untuk industri nasional untuk berkembang kan. Tapi atas nama perdagangan bebas kita tersepit kan. Akhirnya kita terpaksa mungkin walaupun berubah namanya kemudian, banyak FTA ni kita terima atas dasar kita perlukan US sebagai rakan dagang terbesar. Bukan US sajalah, nanti mungkin kita akan ulas juga negara-negara besar yang lain. So ketika macam tu mereka buka, sehingga sampai ke satu tahap kita dah terlalu bergantung dalam perdagangan kepada mereka. Kalaupun mereka tutup dan tambah tarif dan sebagainya, kita tetap akan datang dan merunding dan sebagainya, sebab kita mindset kita lah kita kena kekal dependent. So saya fikir, tak tahulah, itu pandangan saya dari sudut apa yang sebenarnya Trump nak buat ni. Sebab kalau boleh merujuk yang saya sebut tadi, mungkin saya tambah yang apa yang mereka nak lakukan ni documented lah, maksudnya apa yang memang dia sebut. Kalau rujuk pada apa yang Scott Bessent sebut, sekarang ni apa yang Trump ataupun US cuba lakukan adalah membuat basket. Istilah dia ada membahagikan bakul-bakul. Kategori negara-negara ni. So dia bagikan kepada 3 bakul. Bakul pertama dia kata bakul hijau, which is yang ally dengan US. Bakul yellow, kuning yang natural, dan juga bakul merah, red. So setiap bakul ini US akan treat differently. Even dengan ally yang dikatakan green bakul tadi tu, negara-negara yang ada FTA, negara-negara yang rapat dengan US, ini pun ada cara treatment yang berbeza. So apa contoh kan dia nak buat sekarang ni, saya rasa dia nak buat lebih kurang apa yang dia buat masa Plaza Accord tu. Dia nak panggil balik negara-negara ni supaya berunding dengan US, sebab dia kata US kata macam ni lah, aku dah bagi kau bantuan ekonomi kan, dah bagikan protection dari sudut keselamatan, security, kau dah jadi maju, apa timbal balas balik kau. Contoh negara hijau ni macam Jepun, Korea, macam mungkin Jerman, Europe countries ni. Contoh apa yang dia nak buat adalah dan kebanyakan negara-negara sekutu US ni, kalau kita tengok dari sudut statistik, diorang ni hold treasury bond US yang antara paling tinggi dekat dunia ni. Contoh macam Jepun. So apa yang Scott Bessent cadangkan adalah negara-negara ni runding balik dengan US, treasury bond ni kita buat satu perjanjian baru, agreement baru. So instead of kita bayar secara berkala sebelum ni, so kita panjangkan 100 tahun. Jadinya US kena bayar balik tu, kalau dia nak jual tu tak mahal. Maksudnya tak ada interest lah istilah dia. So itu antara yang dia nak buat. Cuma dekat sini ada satu negara yang dikategorikan sebagai enemy, red, tapi juga hold US punya treasury bond yang paling tinggi, iaitu China. So China ni satu study case yang macam mana dia nak deal dengan China. Kita akan masuk tu sekejap lagi. So ini mungkin yang, cuma maknanya yang hijau ni, adakah dia dikategorikan hijau tu hanya sebab ekonomi? Bukanlah. Bukan. Dia ada waktu dia kata okey lah, macam ni Trump kata, mana-mana kerjasama ekonomi dia tak dapat lari daripada politik dan juga security. Arrangement tu. So nak pandang basket ni kena tengok 3 tu secara bersekali. So dan ini yang saya rasa kebanyakan orang lah, tapi yang orang yang faham dah pun. Tapi cuma kebanyakan orang lupa, negara besar ni dia tak pernah fikir benda tu asing-asing. Maknanya ekonomi, politik dan juga keselamatan ini mereka akan sentiasa lihat dia sebagai 3 yang berangkai. Dan tindakan-tindakan yang mereka buat ni dia akan sebenarnya untuk ketiga-tiga tujuan tersebut bersama. Walaupun orang kata Trump ni macam orang gila lah, buat suka hati apa dan sebagainya, tapi macam yang tadi pun dah disebut, dia datang daripada planning, datang daripada satu calculation lah juga, satu blueprint lah, dan ada penasihat, regardless lah apa dia punya, apa plan dia, apa asas dia, tapi di sana ada tujuan selain daripada ekonomi apabila Trump buat peningkatan tarif ni. Dan saya rasa macam yang mungkin kita dah nampak pun, bila once Trump umum pun, misalnya negara-negara ASEAN terus dah buat satu pendirian bersama untuk datang nego. So dan dalam negotiation ni kita yakin akan merangkumi lah juga soal-soal yang pelbagai kan, bukan sekadar soal ekonomi, tapi akan masuk juga soal politik, security kan, preference politik dan juga arrangement security di rantau ni. Dan kita tahu benda-benda tu sekarang benda-benda yang kritikal dengan apa yang berlaku di Laut Cina Selatan dan macam-macam benda lagi. So bermakna di sini kita mungkin satu kerangka yang kita kena letaklah untuk tengok isu tarif ni ialah macam mana tarif ini sebenarnya digunakan sebagai alat
oleh Trump untuk mencapai tujuan-tujuan geopolitik, tujuan-tujuan keselamatan dan sebagainya. Dan itu perlu hadir dalam kita punya kefahaman ketika kita melihat perkembangan yang berlaku ni. Dia bukan sekadar semata-mata nak orang kata apa, demi nak menjaga perdagangan kan. Dan saya rasa kebanyakan orang sedar benda ni tapi disebabkan ada majoriti yang tak faham, maka saya punya kekhawatiran lah apa-apa pun tindakan kerajaan lepas ni, dan itu mungkin kita akan bincang juga apa kesan kepada Malaysia. Tak di-explain. Tak di-explain apakah kompromi politik dan keselamatan yang kita buat demi untuk kita dapat negotiation perdagangan yang baik. So kalau orang sedar, menyewa akan tanya, okey, katalah tiba-tiba Trump okey pula dengan Malaysia ni, what do we lose? Kan, apa yang mungkin tergadai kat situ. Maksudnya kita tanya, bukan tuduh, kita tanya kan, supaya kita ada jadi kefahaman kita dapat penjelasan yang betul dan kita tahu apa hala tuju negara ni nantilah. Itu satu yang mungkin cara kita nak tengok lah kot apa Trump buat ni. Tapi apa pun saya rasa pada peringkat sekarang ni masih banyak benda yang uncertain. Cuma yang pasti ada orang dah untung lah. Obviously kalau siapa yang tengok saham dan sebagainya. Bukan, saya rasa pemain-pemain saham biasa ni tak untung pun. Ya, yang besar ni. Gegasi. Tycoon lah. Especially orang Trump sendirilah kan. So, kalau orang kata apa yang Trump buat ni macam, ya ke ada benefit kepada US ke apa dan sebagainya, saya setuju, memang tak nampak lagi. Tapi yang pasti, orang-orang kanan US yang main saham ni dah mendapat keuntungan lah daripada spekulasi market tu kan. Bahkan Trump sendiri buat tweet suruh beli kan. It's good time to buy. Dan ada satu video kan, kalau tengok yang dia kata pada kawan-kawan dia, yang ni kawan-kawan aku yang dah ada, ni untung berapa bilion, ni 2 bilion, ni 10 bilion. So secara eksplisit lagi. Ini pun memberi satu rumusan jugalah kita boleh buat di sini. For every crisis yang berlaku, ataupun tak kisah krisis tu real ataupun dibuat, salah satu pihak besar yang akan ambil untung ni ialah elit-elit kapitalis. Dan elit kapitalis ini sebenarnya bila dia untung, bukan negara dia untung. Dia lah. Kadang orang ingat orang US untung, sebenarnya dia je yang untung. Dan mereka ni, kalau saya boleh sebutkan, mereka ni tidak bernegara pun sebenarnya. Kiblat dia ataupun kompas dia ialah accumulation of wealth and capital, dan itu digunakan, mereka gunakan untuk diterjemahkan sebagai kuasa, mempengaruhi banyak benda dalam dunia lah. So kita mungkin setakat itu dulu saya rasa untuk kita tengok tarif ni. Cuma dia nak tak nak kebetulan lah di Malaysia pun berlaku secara Allah alam, saya rasa kebetulan. Ketika kita sedang hangat berbincang tarif ni, dan orang di Malaysia pun rasa Trump ni nampaknya satu watak yang kelang kabut lah, huru hara kan, segabut lah. Tak boleh nak percaya lah kan. Dia cakap tu kena fikir 2-3 kali. Datang satu pemimpin negara lain yang membawakan satu watak charming kan. Bahkan ramai orang sebut inilah dia satu negara yang mengamalkan satu strategi ataupun approach yang dipanggil sebagai charm offensive. Maknanya dia move forward, dia nak ada benda dia nak, tapi dengan cara yang senyum seperti seekor panda contohnya. Yang begitu. Nampak macam harmless kan, satu makhluk creature yang harmless. Datanglah presiden. Dan ada lagi deal panda, MOU panda yang baru saya pun itu satu simbolism lah. Simbolism. Kekunjungan Presiden Xi Jinping yang datang ke Malaysia, dan pada baru-baru ni kan, orang kata timing tu macam kena pula kan. Orang tengok ni watak kelang kabut, datang satu watak yang katakan penyelamat menunjukkan kepada dunia dalam soal perdagangan, dalam soal hubungan dengan negara-negara lain, kita ni kena ada satu sensibility lah, kena fikir secara rasional lah kan. Tak boleh you main tukar-tukar ni, so people cannot rely on you. So China dah hadir ke beberapa buah negara di Asia Tenggara ni, Vietnam, Malaysia, Cambodia. Dan Malaysia ni agak unik sikit saya rasa, sebab tak silap saya dah 10 tahun 2013 last terakhir. Almost lah. Kunjungan daripada Presiden China ke Malaysia. Macam mana kita boleh tengok perkaitan antara dua benda ni, pandangan? So yalah, bila kita monitor news China dan sebagainya, memang benda kedatangan Trump ataupun Xi Jinping ke Malaysia ni as expected lah. Maksudnya dah ada dalam jadual. Tapi macam Syed sebut tadi, kedatangan dia in the midst of apa yang Trump tengah buat sekarang ni dan sebagainya, menimbulkan satu, orang kata, image lah masyarakat Malaysia ataupun masyarakat di Southeast Asia ni melihat inilah alternatif. Inilah alternatif, dan dia tak ganas.
Dia tak mengancam, dia membawa kemakmuran. This is our choice. So dekat situ kita pun dah buat kajian pasal China dan sebagainya. Apa contoh kajian yang kita pernah mungkin Saudara Ashraf sendiri pernah buku tentang China yang pernah mendapat anugerah saya rasa. Anugerah Buku Negara pada tahun 2000, kita lancarkan 2018. So lebih kurang sekarang ni dah 7 tahun lah. Siap ditulis 2018. Saya rasa waktu tu saya buat kajian 2016 lah. Kita dah buat kajian daripada 2016. Kajian awal lah. Kajian awal sekarang ni lebih kurang 9 tahun macam tu. So tajuk buku? Pencinaan Malaysia. Okey. So satu boleh dapatkan wording yang saya rasa asing sebenarnya. Asing. Tapi dekat situ kita melihat strategi yang dilakukan oleh China macam tadi saya sebut. Maksudnya strategi yang kita nampak dalam projek China ni. Waktu tu kalau siapa yang masih ingat projek BRI, Belt and Road Initiative, yang dulu nama dia OBOR. One Belt, One Road. One Road. Ini kalau kita cerita tentang benda ni kelakar sikit lah. Sebab beberapa kali dah sudah naik turun kerajaan, dan ada yang pembangkang hari ni yang jadi kerajaan hari ni pun guna yang dulu melawan kemudian sekarang ni bila dia naik jadi government terima pula bergili-gili dah. So kita dah melihat pelbagai bentuk, dan kita pun masih konsisten lagi. Kita advokasi, kita terangkan, cuba cadangkan dan sebagainya. Saya rasa position dia masih lagi sama terhadap China ni sejak daripada mungkin 9 tahun lepas, 10 tahun lepas. Cuma mungkin ada orang dah lupa pasal BRI ni, mungkin boleh explain sikit. Sebab macam bila Presiden Xi Jinping datang ni pun there is no mention of BRI. BRI pun. Kan dulu itulah buzzwordnya. Kemana-mana itulah sebut. Tiba-tiba sekarang dah tak sebut. So kok orang dah lupa ataupun mungkin orang anggap dah tak ada kot. Ke macam mana? So BRI apa benda BRI? BRI ni kalau saya boleh recap balik lah. Dia satu projek infrastruktur China. Maksudnya kenapa Belt and Road? Okay, Belt and Road tu maksudnya dekat China cuba untuk menerangkan. Dulu kan kalau tengok istilah tu ada Silk Road, kan, laluan sutera dan sebagainya. So China nak mewujudkan balik Belt and Road tu, jalan dari sudut perdagangan di darat dan juga di maritim. So dia membuat infra yang akan memudahkan lagi urusan perdagangan. Naratif dia lah kepada negara-negara kawan dia jugalah. Maksudnya negara-negara tu dia akan invest untuk buat projek Belt and Road ni untuk memudahkan lagi perdagangan antara negara tersebut dengan maknanya China. Mewujudkan projek-projek infrastruktur, misalnya seperti jalan raya, port, pelabuhan dan juga landasan kereta api, termasuklah lokomotif tu sendiri, menghubungkan bandar-bandar utama di sepanjang laluan yang dulu dikenali sebagai Silk Road. Tapi Silk Road dulu dekat belah Europe kan, tapi dia gabung lagi lah. Yang darat lah. Kemudian campur dengan laluan laut yang juga merangkumi negara-negara seperti kita dan juga Indonesia dan sebagainya lah. Dan Belt and Road Initiative ni secara officialnya dulu 2013 tu lah kan di-launchingkan dan sebagainya. Dan nak dekat 10 tahun lah. Maknanya dah lebih 10 tahun aku Lebih 12 tahun. So dah lebih 10 tahun. Kita tengok sebahagiannya macam mana projek-projek tu di peringkat overall. So kalau kita tengok dalam projek-projek BRI China dekat Malaysia ni lah, kalau kita tak pergi jauh, kita pergi kat Malaysia ni, dulu kita monitor saya rasa lebih 100 banyaklah projek waktu tu. Tak ingatlah dalam buku mencinaan tu kita compile projek-projek. Cuma di Malaysia je pun dah banyak dah. Dah banyak dah. So bila yang jadi tak jadi, ada yang tertangguh, ada yang sebagainya, saya rasa lebih kurang separuh yang dah dematerialize lah. Anggaran lah. Tapi bila tengok yang besar-besar, saya rasa yang tak jadi 1-2 je. Waktu tu mungkin yang masih belum jadi lagi Melaka Gateway. Waktu tu Melaka Gateway ni yang besar waktu tu. Belum lagi materialize. Tapi yang besar macam waktu tu ECRL, Forest City, yang apa lagi dekat sini, projek-projek China di Kuantan, Gebeng Industrial Park, Twin City dan sebagainya tu, saya rasa dah materialize dan menjadi sangat besar lah. Port kan, port pemerolehan port dan sebagainya dah already mungkin dah settle pun sebahagian, tapi ECRL belum lagi siap. Kalau maknanya di peringkat antarabangsa pun bukan semualah yang dikatakan projek BRI itu menjadi. Ada yang menjadi orang kata trap juga kan, macam contoh projek Gajah Putih di Sri Lanka sebagai contoh kan, jadi projek yang tak orang kata terbengkalai waktu tu. Tapi ada juga negara tu dah terbeban dengan hutang dengan China lah waktu tu. Cuma ada juga beberapa negara yang projek tu jadi dan dia menjadi orang kata aset strategik China di kawasan tersebut lah. Saya contoh di negara-negara Afrika, di Djibouti sebagai contoh. So ada projek-projek yang jadi dan saya rasa masih lagi berterusan sehingga ke hari ni.
Cuma dia tak lagi lah menjadi seperti orang kata buzzword pada waktu tu. Sebab mungkin antara komen yang diberikan banyak mungkin China mengalami beberapa situasi ekonomi yang tidak orang kata menguntungkan, ekonomi grow yang perlahan dan krisis-krisis yang ada di China, even di perumahan dan sebagainya menyebabkan hutang bertambah sangat banyak. Mungkin itu memperlahankan lagi projek BRI ini. So maknanya kita tengok China sendiri pun daripada awal menjadikan dia punya strategi untuk kenaikan ataupun rising dia lah menjadi satu kuasa besar yang dia tak katalah nak menggantikan US tapi nak memberikan tawaran lah mewujudkan dunia yang ada, bukan unilateral bukan satu kuasa saja yang besar, tapi ada beberapa tawaran ataupun alternatif kepada dunia ni. Dia menggunakan juga strategi ekonomi. Maknanya BRI ni kalau lihat secara surface, projek ekonomi lah. Buatkan masuk pelaburan, buatkan infrastruktur. Kalau orang tu tak ada duit, bagi pinjam duit. So ini totally economic. Bukan satu campur tangan politik, bukan satu usaha nak orang kata nak menceroboh kedaulatan ataupun mengancam keselamatan negara-negara yang dia sasarkan. Betul ke macam tu? Itulah sebab bila kita lihat on a reality, dia tak semata-mata jadi projek ekonomi lah. So banyak kesan-kesan dari sudut politik dan juga keselamatan. Kita sebagai contoh dekat Malaysia ni, kita mengalami je lah. Banyak contoh kalau kita lihat dari sudut impak, dari sudut security keselamatan, macam mana berlaku beberapa pencerobohan terhadap kita punya kawasan perairan di Laut Cina Selatan, provokasi. Kemudian kalau kita lihat dari sudut mungkin perkara yang berkait dengan naratif negara, idea-idea tentang China, pencinaan, idea tentang One China, kan, idea-idea untuk merangkul diaspora Cina. Sebab kita lihat sudah semakin banyak berita-berita yang memaparkan ada unsur-unsur soft power masuk di mungkin sekolah-sekolah, angkat bendera China, nyanyikan bendera China. Kemudian ada beberapa insiden-insiden yang kalau kita lihat kat situ, so orang question balik, adakah package yang datang dengan China datang ni dengan pelaburan ataupun infrastruktur ni. Dan yang terbaru, kalau kita sendiri tulis dalam laporan strategik kita, trend-trend yang berlaku sehingga ke peringkat perniagaan ni, SME ni, so juga menerima lambakan peniaga-peniaga daripada China. Kalau dulu mungkin orang-orang kita yang berniaga di Shopee, TikTok apa semua ni, ambil barang daripada China kemudian jual dekat Shopee ni kan. Sekarang ni peniaga daripada China dah buka direct syarikat-syarikat kat sini dan jual, dan dia buang harga, dan dia memberi kesan secara tak langsung dengan kita punya SME ni lah, maksudnya yang peniaga-peniaga kecil ni. So sehingga ke tahap itu sudah ada kesan-kesan yang kita lihat lah. Maknanya benda tu is not purely economic, tetapi dia memberi kesan lah secara politiknya, bahkan secara identiti. Ada berlaku, setengah orang guna istilah silent encroachment. Maknanya secara ansur maju, secara perlahan-lahan berlaku, orang boleh nampak pattern lah, walaupun mungkin belum betul-betul mencapai apa yang digambarkan tu, tapi nampak pattern mengubah situasi di negara ini, kan? Walaupun kita tak nak kata dia bukan macam direct intervention, dia tak masuk campur tangan macam di Iraq, macam US buat di Iraq dan sebagainya, tapi itu yang cuba dibuat oleh China semenjak dululah kot, secara pattern dan secara kajiannya pun kita lihat macam tu. Cuma sekarang ni itulah macam patah balik tadi, bila orang tengok US macam tu, kan? China pula macam ni, okay lah, you kata adalah benda-benda you tak setuju, tapi apa yang ditawarkan tu lebih rasional lah banding US. Misalnya kata ambil soal ekonomi pun, US bukan bagi orang kata bukan membantu pembangunan, dia lagi menjahanamkan ataupun menyekat lagi pula perdagangan, pembangunan dan sebagainya. At least China dia membuka lagi ruang-ruang perdagangan, membuka lagi pembangunan dengan menambah infrastruktur dan sebagainya. So kenapa kita tak kata China ni alternatif, kan? So ni antara mungkin benda yang orang bincangkan sekarang lah. So membawa kepada persoalan terakhir kita dalam persaingan ni, macam mana sekarang ni pendirian Malaysia? Sekarang ni secara surveynya Malaysia macam mana? Itulah dalam dengan kedua-dua kuasa besar ni. Kita nampak Malaysia cuba untuk, orang kata istilah dia hedging lah, kan? Hedging apa maknanya? Istilah cuba untuk looks neutral,
Kan maksudnya mungkin saya Bahasa lebih, mudah main 2 kolam. so lebih orang kata cuma yelah bila Xi Jinping datang ni nampak macam kita terlebih sikit lah dekat part, Maknanya ada perubahan lah. ada macam sedikit nampak ada perubahan. Yelah, Trump belum datang sini. Trump belum datang sini kan. Kalau Trump datang macam tu So juga. tengok ada tak komen Trump kan. Dia kata saya tak marahkan diorang ni, memang diorang akan bincang. Tapi nampak macam ni ada pakatan untuk menjatuhkan US. Dia macam biasalah dia akan kata. Cuma kalau saya sempat tengok MOU yang ditandatangani. Baru ni. Baru lagi. So ada 31 MOU yang baru ditandatangani. Dan saya suka tengok lah, kita pun mengkaji ni suka tengok. Dan tak semua MOU ni dematerialize pun. Kan macam sebelum ni lawatan Dr. Sri Anwar Ibrahim ke China pun kita tengok banyak MOU ada yang kata ada yang materialize, ada yang tak materialize, ada yang kita bersedia, ada yang kita tak bersedia. Cuma kali ni bila kita lihat dalam MOU yang ditandatangani, kita lihat ada banyak MOU yang berkait dengan media, pendidikan dan juga kat situ ada kerjasama think tank lah, pusat kajian. So dekat situ buatkan saya kita tengoklah lagi detail apa sebenarnya. Maknanya bukan kerjasama dari sudut ekonomi sangat. Dia tak macam dulu saya rasa macam ada atau mungkin dari sudut pembangunan, infrastruktur. Kalau bukan? Dulu kalau kita tengok banyak projek MOU yang berkait dengan infra yang besar-besar ni. Mungkin dah selesai kot, saya tak tahulah. Yalah macam ICRL dah. Selesai kan. Cuba kalau kita tengok di Vietnam, sebab kita tengok kan sebelum dia lawat ke Malaysia, dia melawat Vietnam. So tengok di Vietnam ni masih lagi ada projek-projek macam kereta api dan juga projek-projek Vietnam sendiri. China minta Vietnam untuk beli jet penumpang dia, pesawat penumpang. Bukan tentera lah. Bukan tentera, maksudnya airline komersial ni. Dan adalah agreement macam tu. Cuma dekat Malaysia ni saya tengok kali ni banyak agreement dari sudut media, pusat kajian dan juga ada beberapa inisiatif global. Ini saya akan pergi sekejap lagi nak komen. Sebab saya nampak sekarang ni bila kita tengok istilah BRI dah kurang dengar. Tapi China mula propose istilah-istilah baru dalam development. Contoh kan, macam saya tengok ada satu agreement perjanjian dengan Wisma Putra ni. China menawarkan kerjasama dalam Global Development Initiative, GDI. Lepas tu ada lagi yang dekat atas tu saya tengok ada Global Civilizational Initiative. So saya question lah apa benda ni kan, GDI, GSI dan sebagainya. So bila tengok ni contoh macam GDI, tengok apa objektif penubuhan GDI ni adalah untuk support semua pillar-pillars SDG 2030 tu di bawah UN untuk melalui orang kata project development China ni. So dia macam ada bagi kayu ukur lah. Kalau develop ni macam mana bentuk dia mengikut perkiraan yang China cuba tawarkan lah. Cuma kita tak pergi lagi detail macam mana. Cuma penganalisa mengatakan GDI ni boleh kata macam USAID. Tapi tak pasti. USAID ni kan macam dana bantuan untuk development. GDI ni Global Development Initiative ni, ni macam nak wujudkan satu bentuk development, cara development baru yang akan masuk polisi dan sebagainya. Maknanya tak tahu adakah dia sekadar satu saranan atau sekadar atau dia ada funding, atau mungkin dia ke tahap projek bersama. Maknanya belum jelas lah. Belum jelas. Cuma kalau kita baca yang Global Civilizational punya inisiatif ni, dia macam nak wujudkan satu bentuk, idea dia multipolar lah, dunia multipolar, hubungan antara civilizational. Tu macam cubaan untuk propose satu naratif order yang dikatakan baru dan bukan sama macam yang US cadangkan. Which is saya rasa tak adalah benda baru sangat. Sebab yalah daripada sebelum ni pun dia buat Shanghai cuma banyak benda-benda tu masih bagi pada tahap menjual naratif lah. Tapi yang ni macam dah ada inti sikit. Saya tak tahulah macam implementation yalah, ni. Intinya naratif lah kot. Maksudnya adakah sejauh mana mana dia ada paper lah, tapi bahasa Mandarin saya tak tengok lagi lah. Okay. So maknanya itu antara yang kali ni cuba nak ditunjukkan lah. Maknanya saya rasa secara overallnya orang Malaysia sendiri pun macam nampak image-nya we should rely more on China kan, rather than kita tengok kalau Trump macam ni, US pun macam ni, dan kita pun nak kena cari alternatif ni. Kalau kata betul naik lagi tarif dan kita terbeban dan kita tak boleh nak kekalkan competitiveness kan, kita punya harga ekspor dan sebagainya, kita kena cari option yang baru. Apa sepatutnya pendirian Malaysia ni lah, saya rasa yang kita kena mungkin bagi sikit
guide lah untuk orang mungkin bincang kan. Saya rasa saya pun ada mungkin cadangan idea. Ni mungkin pandangan saya. Ni pandangan kita. Tapi mungkin orang akan kata ideal lah. Ramai orang berpandangan bahawa kita kena diversify lah. Kan? Contoh kita diverse, kita punya export ke pasaran-pasaran baru. Macam contoh di Timur Tengah. Sekarang ni rakan dagang nombor 1 Malaysia ialah China. US 3 dengan 4 macam tu. Okey, so maknanya sangat kita punya bergantung kepada perdagangan dengan kedua-dua kuasa besar ni lah. Dan untuk China, kalau kita lihat dari sudut statistik di ASEAN saja, kita nombor 2. Nombor 1 Vietnam, negara yang paling tinggi dagangan dengan China. Yang kedua Malaysia. Cuma bezanya Malaysia dengan kebanyakan negara lain adalah kita defisit. Maksudnya kita import ni lagi banyak daripada ekspor. So kalau Vietnam apa semua, dia punya ekspor tu lagi banyak ke China. Cuma kita mungkin boleh question lah, adakah yang ekspor tu company Vietnam ke atau company China yang ada di Vietnam. Okay, so maksud diversify itu? So diversify itu maksudnya tadi yang mungkin ada orang cadangkan adalah kita mencari pasaran-pasaran baru lah untuk produk semiconductor kita. Tapi siapa nak beli? Itulah saya pun fikir sebenarnya yalah yang buat barang-barang ni lah kan. Barang-barang yang negara pengeluar macam US, dia kontrol penciptaan, dia kontrol R&D produk dan sebagainya. Dia yang kontrol hala tuju apa barang yang nak dicipta ni. Dan dia menentukan apa rantaian bawah-bawah ni macam kita komponen ni, apa komponen nak kena apa ada yang nak kena ada. So selagi mana kita bergantung kepada that narrative ataupun bergantung kepada negara kuasa besar atau negara luar, negara pengeluar ni, so kita akan bermain dalam dia punya serve dia punya keperluan lah. Supply lah. Serve keperluan dia. Dan kalau contohlah kita pergi ke negara Timur Tengah ataupun kita pergi kepada negara-negara OIC sebagai contoh, adakah negara-negara tersebut ada kapasiti pengeluaran yang sama macam US, macam China? Saya rasa tak ada. So ada rasional mungkin satu pandangan saya dengar daripada Prof Jomo yang katakan mungkin inilah satu masanya untuk Malaysia fikir balik lah berapa lama kita nak bergantung kepada industri semiconductor ni. Kan, dan sebagai sumber pendapatan melalui perdagangan melalui industri semiconductor ni. Mungkin ada rasional lah kot pandangan dia macam tu. Saya lihat komen orang yang mungkin video tu pun dia potong lah kan. Tapi saya melihat mungkin ada rasional cadangan yang diberikan oleh Prof Jomo. Mungkin kalau kita boleh dengar dan elaborate sikit point yang diberikan adalah sebenarnya dia mencadangkan kita relook balik dasar perindustrian kita. So adakah dasar perindustrian kita masih lagi mengharapkan ataupun bergantung kepada FDI negara-negara luar? Macam contoh yang isu kalau kita lihat Microsoft sebagainya, bila kita bergantung pada mereka, contoh ada isu macam tarif, relocation nak masuk balik ke US, habis lah. Dan you stop funding, apa jadi dengan tanah-tanah apa semua yang kita dah. Maksudnya perancangan kita bergantung pada perancangan dia. So why kita change our orientation of industry ni? Maksudnya kita sendiri yang ada hala tuju. Ni dia sebut ke atau? Ni dia tak ada sebut lah. Okay. Ni tambahan. Dan ini pun align dengan mungkin apa research yang kita buat, kajian yang kita buat. Maksudnya kalau kita ada kita punya dasar industri yang kita nak menjadi negara pengeluar. Pengeluar dekat situ bukan pengeluar kepada bahan-bahan yang komponen kepada produk induk dia tu. Tapi kita sendiri ada hala tuju tu. Contoh dulu kita ada dasar perindustrian, kita buat jentera-jentera berat. Dan waktu kalau kita buat research pun waktu tu kita sama-sama dengan Korea tengah develop, sama-sama naik. Tapi sekarang ni after 20-30 tahun, apa yang jadi dengan kita punya industri otomotif kita, industri berat dan sebagainya. So sebab keperluan tu sangat tinggi kepada industri-industri tersebut. Dan saya tengok sebagai contoh kereta EV. Keperluan internal pun. Macam domestik punya. Contoh macam kereta EV kan. Dia orang kata untuk buat satu kereta EV tu diperlukan 1 ke 3,000 komponen semiconductor di dalam. So kat sini mungkin buatkan kita frankly speaking, kita kata kita punya domestik ni tak besar berbanding China. Dia billions kan. Kalau awak tak berdagang dengan 2 pasaran terbesar ni, awak nak jual kat siapa yang ada consumer, pembeli seberamai itu? Ideal lah, kita kena jadi pijak pada realiti. Tapi dekat sini saya rasa kalau kita ada produk yang baik, yang kompetitif, yang ada pesangan. Kalau kita tengok sejarah China pun, dulu siapa nak beli produk dia? Kan orang mungkin ambil yang tentang low level punya produk ni. Tapi sekarang ni bila produk-produk dia yang high end, contoh kereta dan sebagainya, dah boleh menyaingi dan malahan lebih murah lagi, orang beli barang-barang dia. So dekat situ ada satu tempoh di mana China bangunkan R&D dia punya industri dia, sehingga dia boleh hari ni jadi sama level, bahkan mungkin kata lebih pun daripada China dalam US dengan dalam certain bidang.
So mungkin saya rasa ini yang kita kena tengok balik. Kita punya dasar kita dan juga kita punya cara pandang melihat domestik kita mungkin boleh diluaskan lagi dengan melihat pasaran ASEAN. Contoh waktu dulu kan kita punya automotif pun kita ekspor sehingga ke negara-negara Proton, OIC dan sebagainya, negara-negara ASEAN. So jika dasar ini diteruskan, so dekat situ mungkin ada benefit kepada negara. Dan kalau kita lihat kebanyakan syarikat-syarikat yang hari ini dinilai sebagai syarikat yang berjaya, contoh macam Samsung kan, syarikat-syarikat di luar negara, dia ada satu istilah dipanggil sebagai 17 years of kerugian. Maksudnya kena tahan 17 tahun. 17 tahun. Sabar. Kalau baca buku-buku ekonomi San Yun Chang dan sebagainya, 17 tahun untuk bersabar bangunkan that industry sehingga dia ada kualiti yang boleh buatkan rakyat pun tertarik dengan produk dia dan dia boleh eksport lagi. So kita memerlukan that industry yang kita boleh bangunkan. Dan pada masa yang sama tak adalah kita nak total mungkin buang industri-industri yang ada pendapatan ni. Saya itu pun tak cerdik juga. So macam mana nak maintain dan kita mitigate dengan ni. Dan saya nampak kita punya hubungan dengan kedua-dua kuasa besar ni, China dengan US, kita kena jadi objektif lah kat situ. Maksudnya kita lihat dekat situ apakah peluang, cabaran dan ancaman secara ilmiah. Apa kelebihan yang ada pada setiap negara tu dan kita cuba untuk dapatkan. Maknanya kalau saya boleh rumuskan ataupun extract point daripada situ, ialah yang pertama, kita kena tanya dulu kehendak kita ni apa. Ataupun apa yang kita buat ni ialah survival memenuhi kehendak orang. Kan? Sebab kadang-kadang satu-satu tindakan tu, mungkinlah whatever pendirian kerajaan lepas ni, dia kata kita kena buat macam ni for the interest of our economy, for the interest of our security dan sebagainya. Kena tanya juga dulu kat situ. Interest tu ialah interest untuk survive dalam visi dan kehendak kuasa besar, atau interest tu ialah memang interest dalam visi dan kehendak kita sendiri. Sebab kadang-kadang tindakan yang sama boleh serve ke sana, boleh serve ke sini. So tapi apa yang menjadi penentuannya lah hala tujunya lah. So kalau kata kita buat satu tindakan untuk memenuhi kehendak dan keperluan, macam tadi keperluan sama ada US atau keperluan China, maknanya lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, kita masih di sini dan mereka dah jauh ke depan lagi, bertambah lagi kuasa. Even kalau ada kuasa besar yang baru pun, lepas ni datang kepada kita, adakah saya rasa sama juga tindakan kita. Sebab dan saya rasa ni masalah besar sebab tak ramai orang tanya, so apa yang sebenarnya kita nak, apa sebenarnya visi dan kehendak kita yang tidak terikat. Tapi pada masa yang sama, itu tidak makna kita ni akan memencilkan diri ataupun terus yalah, kata maksud memboikot ni bukan maknanya kita tak sedar dunia ni ada kuasa-kuasa yang lain ni. Dan pasaran itu dah memang interconnected dan memang kita perlu kepada perdagangan, perlu kepada hubungan dengan negara-negara yang populasinya ramai dan sebagainya. Tapi di sini masuk poin kedua yang mungkin saya rumuskan daripada apa Ashraf sebut tadi. Adakah kita nak kekal jadi orang yang serve dalam dunia ini, ataupun kita juga boleh menjadi orang yang menentukan bagaimana market ini, kan, apa yang produk yang orang perlukan, apa dan sebagainya. Ataupun mungkin bahasa lagi mudah lah, kita tak boleh fikir sebagai kuasa kecil, kena fikir macam kuasa besar. Walaupun kita punya mungkin orang kata populasi, sumber apa semua tak sederhana. Tapi mentaliti, kehendak dan sebagainya, sebenarnya semua orang perlu berfikir untuk mencapai kuasa yang maksimum. Kan? Jadi bahasa mudahnya patutnya mentaliti kita semua fikir jadi kuasa besar, walaupun cara, approach, strategi mungkin tak sama dengan negara yang besar-besar. Tapi mentaliti kita kena menjadi kuasa besar, barulah kita mungkin jadi macam China, maknanya kita yang tentukan demandnya apa. Dan kita boleh create industri yang membangunkan semua potensi yang ada pada negara kita. Dan saya rasa itu mungkin menyebabkan orang perlu review balik lah satu falsafah yang selama ni saya dengar orang selalu pegang lah. Kita ni umpama kancil di tengah-tengah dua gajah kan, yang bergaduh. So saya risau juga bila kita tengok kita ni kancil kan. Jadi betul lah orang kata kancil ni sebab dia kecil tapi dia boleh maneuver dan boleh survive kan. Tapi itu menghalang daripada kita ni fikir apa tak mungkin ke kita ni juga menjadi gajah kan. Mungkin ada cara sebenarnya untuk kuasa kita itu. Adakah ataupun kita selamanya escape kan? Adakah selamanya kita nak survive je daripada tak mati dipijak kan? Ataupun kita ni sama berdiri sama tinggi dan dapat membangunkan. Yang paling penting sebenarnya kita bangunkan satu industri, satu keupayaan negara kita yang tidak terjejas kepada permainan pembulian kuasa-kuasa besar dan sekadar serve kuasa-kuasa besar. So saya rasa itu noktah awal lah kot. Sebab benda tu je nak bincang, banyak lagi topik lain yang kena bincang.
Itu mengakhiri saya rasa siri podcast kita kali ini. Saya pun tak tahu lah ni santai ke berat. Kena tanya orang yang dengar ni lah. Tapi saya boleh ikut lah flow kita bincang ni. Tapi saya rasa ada situ beberapa lontaran-lontaran awal dan mungkin itu menggambarkan sebahagian lah daripada apa yang kita kaji, pendapat kita. Untuk siri yang akan datang mungkin kita akan panggil orang lain juga untuk kita ulas. Hopefully akan berterusan lah perkara ni. Setakat itu dulu kot. Ada apa-apa nak tambah terakhir? Tak ada kot. Kita boleh berterusan dan bincangkan isu-isu ni. Mungkin orang boleh sokong kot podcast kita. Kalau ada share like dan sebagainya. Mungkin ni nak bagi kita booster semangat lah kot meneruskan episod-episod. Ataupun kalau nak komen benda-benda yang boleh kita perbaiki, bincangkan, topik yang sesuai dibincangkan dan sebagainya, boleh komen lah insyaAllah. So setakat itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.